Uh, ni dekat Sri Sendayan, sebelah Masjid Sri Sendayan, yang buat niaga kat sini. Rasanya ni macam bazar Ramadan ni mak eh. Betul? Bazar Ramadan sampai ke malam. Oh, jadi orang Sri Sendayan lepak sini. Oh, ke yang sana tu pindah sini? Oh, dekat dekat Petron. Mana Caltech mana? Oh, okay, kita saja belanja pusing. Oh. Wah, wah comelnya kak tu main. Wah, seronoknya dia. Oh, seronoknya dia. Dia dah masuk dalam YouTube kita. Oh, rezeki ada ni. Sebulan niaga sini. Oh, ini ada bandel. Bakso gemuk. Aisyah. Dulu bawa pergi Aisyah rantau. Dia rambut. Dia gunting rambut tapi rambut dia panjang. Lah tu. Tak gunting rambut. Okay. Terpusing di roundabout. Wah, ramai tu. Gimana terawih? Okey, dari Sendayan, kita ada dua jalan. Satu nak lalu jalan dalam pun boleh. Nak lalu highway pun boleh. So, kita hari ni kita saja ambil keputusan lalu highway. Sebab kita nak. Nampak tu. Nampak mak? S-Max. Kita kena kejar mak. Oh, tak boleh. Oh, ni geng S-Max ah. Oh, tu Forza. Oh, kita tompang Kita tompang ride dia orang. Jangan marah abang-abang S-Max dengan Forza. Memandangkan kita tak dapat ride bang so hari ni kita dapat konvoi bersama dia orang ah. Tu Moda. Moda laju. Moda laju. Kan kalau kita potong ni kan marah ni kan. Try potong try potong sekejap lagi takut dia kejar belakang. Nanti dia ingat ni budak ni mesti nak lomba kan. Padahal kita nak test je. Padahal memang nak test kelajuan juga ni. Ni Seremban. Mana lagi ni? Oh, ni Oh, iyalah. Dia punya satu part lah. Kita dah tak boleh pergi dah. Kita punya cut off standard motor satu part. Oh, S-Max lagi bini. Mungkin memang kawan-kawan lah ni agaknya. Dia lagi ke Senawang kan. Jadi kita nak sekiri. Mungkin semua ni nak pergi roti John Paro. Marah ni abang-abang S-Max dengan Forza. Minta maaf Saya pun nak test meter je ni. uh, Wife minta ribut satu empat. Saya tak try lagi saya try. Betul rupanya. Memang boleh pergi satu empat. Naik berdua ni. Tegak. Bukan kita nak asal Senawang.
Alhamdulillah, kita dah sampai Senawa. Okay, oh, dia orang jauh lagi tu. Dia orang punya perjalanan lagi jauh. Okay. Oh, kita dah exit dah. Sebab kita nak pergi Senawang. Sebab rumah kita kat Sikamat. Rumah kita kat Warisan Puteri. Seremban. Dia orang nak pergi Melaka tu kot. Terima kasihlah Abang Esmek dengan Abang Forza dengan Abang Moda. Saya saja nak test tu. Jangan marah tau. Kita kawan. Kita semua kawan. Betul ke ni? Okay, betul. Itulah tu. Dah lama tak naik motor lah. Kita duduk rumah je. Alhamdulillah dah sampai exit Senawang. Okey juga stick ni. Beli original kan. Insta360 punya. Sepit kat sini je pun. Dekat side mirror. Bawah 14 tadi. Tak goyang langsung. Okey, kita dah tiba. Dah masuk Senawang. Kita nak tengok. Kita terjah. Orang terjah Bazar Ramadan. Kita terjah. Jap. Kita nak tengok pusing-pusing. Kita tak ada pun nak beli baju raya sebab baju raya kita dah siap dah beli. Baju raya, baju Melayu, baju jalan, kasut semua. Dah siap dah anak-anak punya. Ni tinggal nak cuci mata. Kita nak tengok orang. Kan. Okey. Oh, situ pun ada Maidin. Alamak dah merah. Kita nak pergi sini bang kan? Ni acara orang tengok orang. Ramai oh. Masuk. Oh, ni Narita. Bang ni. Meriah abang tu. Medi. Weh, ni Thailand. Kita dah sampai Thailand ni. Ni. Velfire ni. Plate Thailand. Oh, sini dia tutup. Tak boleh masuk. Okay, hari ni kita acara orang tengok orang Gomok. Oh ni. Tu ada tu. Baju biru tu. Usur. Ui. Cik baik tak langgar bang. Kalau tak raya kat hospital. Biar rakyat ni mengingatkan papa, saham papa. Boleh. Itulah duit tahun ni tak ambil. Orang makan atas bukit dah mah. Tak. Itu yang kalau zaman dulu kita minum sup Apa? Sengit-sengit orang sanggup. Ni apa ni? Momoyo. Cari apa yang orang tak ada. Ramai orang. Ramai. Cik apa ni? Klik kat sini. Jam juga. Baik tak buat overseas. Kalau tak lagi. Tak lepas ni bok. Parking sini boleh beli barang ni. Lebih kita tak nak beli apa-apa.
Ini dipanggil ni Taipan punya Bazar Ramadan. Kita tengok Maidin punya pula. Maidin kita lalu sini Tak jauh pun sebenarnya. Bazar Ramadan Maidin, apa nama? Taipan Senawang dengan Maidin. Depan tu je. Okay. So slow. Takut ada yang lintas-lintas. Him. Kita pun tak ada nak laju-laju nak di mana kan. Kita nak terjah. Cuci mata. Kita tengok orang tengok kita. Okay, signal sikit. Kita nak belok kanan. Kepak kena besar. Alright. Ni kedai mamak ni. Orang minum. Moreh. Tahu bulan bintang tak tutup lagi. Hari tu kita dah beli baju kat bulan bintang. Dapat kupon 5 cabutan cabutan bertuah. Kita dapat T-Life RM20, T-Life RM10, lagi apa? Papa dapat apa? Settle. Ini tempat ni Bazar Ramadan. Tengok Oh, ni okey lah. Dia boleh datang, tak jam. Tapi sebenarnya orang yang sanggup pergi sana tu sebenarnya apa? Sebenarnya dia nak berimpit je. Padahal dekat sini ada je barang. So mana kita ni? Sini? Boleh Ui, terror. Papa tak pernah lalu ni. Ni first time Papa duduk Negeri Sembilan. Serius? Oh, ni taman apa ni? Okey. Ui, maknanya ni Melo. Desa Melo Melo. Okey. Dah jam menunjukkan 11.53 malam. Kita dah boleh balik rumah. Cukup untuk hari ini. Cukuplah kita dapat test mic. Macam ni nak test juga Tak payah tutup visor. Nak tengok hasil dia okey ke tak. Kita nak test mic kita. Nanti boleh kalau perlu tukar setting ke. Kita inilah masanya kan. Ini jalan pantai. Memang gelap. Nampak tak muka saya? Okey, ni satu lagi tempat lepak, ngopi. Ni. Orang lepak ngopi situ. Okey. Kita menuju ke jalan ujung pasir. Cukuplah untuk hari ini. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Ni video untuk test-test je kan. Tak ada apa pun konten test-test. Okey, nanti kalau ada pemilik elegan yang dapat bagi komen, tolong komen. Yang belum subscribe boleh tolong subscribe channel Right Abang Ismiau. Sebab saya ni buat video just nak ni lah untuk mana tahu boleh beri beri input ke inspirasi ke kepada kawan-kawan di luar sana. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye mama. Bye mama. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video.